Kumpul dinar emas sebagai aset masa depan. Save dulu video ni untuk jadikan rujukan. Okey, dinar emas telah digunakan sebagai mata wang sejak zaman Rasulullah SAW pada 1400 tahun yang lalu. Jadi hari ini saya nak kongsikan manfaat simpan dinar emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Pertama sekali adalah simpanan emas adalah kalis inflasi. Satu dinar emas tuan-puan boleh beli satu ekor kambing sejak zaman Nabi kita dan masih mampu untuk beli satu ekor kambing hingga hari ini tahun 2025 dan pada masa-masa akan datang juga. Yang kedua, nilai emas tidak bersandar. Okey, nilai dinar tidak terikat dengan mana-mana kerajaan seluruh dunia. Ianya emas itu sendiri berdiri atas berat dan ketulinannya sahaja. Yang ketiga, ianya tidak boleh dicetak sesuka hati. Sama seperti gold bar, dinar tidak boleh dicetak sesuka hati kecuali ianya adalah emas tulen. Emas adalah tidak boleh dicipta oleh manusia. Yang keempat, nilai emas tidak terikat. Okey, nilai dinar ataupun emas tidak tertakluk kepada mana-mana sistem keuangan dunia. Nilainya kukuh walaupun terjadi apa-apa kepada sistem ekonomi dunia. Dan yang kelima dan yang paling penting, tuan-puan, simpan emas boleh dimiliki dengan modal yang sangat kecil. Okey, sekarang dengan modal RM100 sahaja, tuan-puan dah boleh mula membeli dan mengumpul emas sikit-sikit dalam akaun emas GAP di Public Gold. Okey, Gold Accumulation Program ini adalah cara untuk kita menabung emas sikit demi sikit. Cukup gram emas dalam tabung emas tuan-puan, tuan-puan dah boleh keluarkan dinar dalam bentuk 1 dinar, 5 dinar ataupun 10 dinar. So bagi tuan-puan yang nak kumpul dinar hari ini, tuan-puan boleh rujuk pada pin video saya untuk daftar akaun secara percuma dan mulakan tabungan emas tuan-puan hari ini, dan terus hubungi saya untuk saya bantu dan guide sebaiknya.